Sekarang saya tak tahu nak buat apa. Saya tak tahulah dia catch up ke tak suara saya, tapi so this is my office, but I cannot talk loud because I don't feel like it. And this is my desk. Currently it's 13:37, and yeah, bye bye. Vlog ni untuk saya je. Kalau ada you, nanti I cut ke I apa-apa lah. I pandai lah. Emoji. Oh, minta emoji. Boleh-boleh. Saya kita pergi IOI sebab nak celebrate apa? Ada celebrate masa belajar lunch. Oh, belajar lunch. Okay. Tak boleh saya annoying lah pakai bawal ni. Tak apa. Mesti kalau you tahu pakai jawapan ini, you tak pakai bawal. Betul? Sekarang kat IOI, I tak tahu nak buat apa ni. Saya ikut je. Wah, ada yang cotton lah. Kalau saya ni tertarik terus. Ya, sama juga. Cantik. Sama. Cantik years. Kalau saya ni Agak dah. Net setting square. Dia pun cantik kak. Cantiknya bag dia. Syal. Oh ni bawal Bawal. lah square. Tudung I dah rosak sebab tertarik benang pakai kuku. Sakit. Atas ada apa? Ha? Ada apa? Tak. Ha? Akan ada yang satu lipstick ni. Akan tak pernah ada pun lipstick brand tu. Ha? It's a Dior punya lipstick. Aha. Tapi lipstick tu sold out. Manjang. Loh. Tapi hari tu saya kat keluar kat Zati tu dia ada bagi tahu this Friday stok baru. Tapi dia tak janji. Oh. Tak boleh. Apalah, boleh try tengok. Kan. Kan. Yeah. Kak Zati. Lipstick tu lagi murah daripada gelang. Dua-dua. Jangan pilih. Sakit je. Ini mana bagi? Kakak very busy. Inilah perempuan. Apa ni? Inilah perempuan. Bos pula kan? Bos ambil apa? I trade in 2 gelang, I dapat 1 gelang, I tambah duit. So dia ambil tu, dia tengah membayar. Bos saja dah check in. Mana? Dah beli satu dah. Dia cakap dah outdated. Tu dia ambil. Ni asalnya apa tau? Semua beli emas saya tapi saya tak ada duit. Sorry. Kalau tak nanti tersangkut. Tersangkut kat bayaran. Dia nak buat vlog, nanti kita masuk YouTube. Ada YouTube.
Tak ada lah. Sekarang dah pukul 3.17. Saya punya tudung ni tak boleh tahan. Macam mana ni? Hidup ni kena tak malu kalau tak boleh record dekat sini. Wee. So many. I see what is coming up. It's 69 ringgit. I don't got that money anymore. Time passed by again and it's 3:24. I'm tired. It's okay, I have fun. Ada. Aku tahu. Tambah krem je. Walaupun aku dah duduk sana, aku tahu tadi. Cakap hi. Kak cakap hi. Cakap hi. Ini bukan cincin saya tau. Ini cincin jati. Timbal balik. Kelakar lah Kak. Berapa bulan tahun lepas tu. Saya nak hilangkan rasa saya. Aku ambil macam Japanese punya menu. Ni lah, saya tak tahu dia ni. Tak ada lah menu komplain. Ha? Berapa? Yang mana satu yang Macam lah. Thank you. Sedapnya. Ya Allah tak ni. Lemon besar sama sos. Ni brownies, ni pancake. Faizah? Saya nak yang pasta punya. Ni proper. Pancake dia ada 3 jenis lah. Sedap. Ini semua sebab lapar. So semua lepas sedap. Kira ada berapa makan? Minum? Dia kan semua 3 tray ini. Yang ni je masih kekal. Bila makan dia tak indah weh. Itu kan yang memang Let's makan. Dia cabut ni lepas tu terbalikkan. Kau dah buat travelog apa je? Kau dah buat vlog apa je? Baru sampai semalam. Saya ni vlog first lah. Yeah. Kalau nampak tu kan, kalau Jati ke, Arisha ke, buat kan? Sorry lah, akak yang first. Boleh. Betul. Kita akan nak tengok kualiti ni tau, dia punya gambar punya tu. Boleh. Tapi sekarang ni saya buat kalau besar sikit lah dia punya resolution. Nanti I try send kat you. Diorang beli. Kita kuat iman kita lagi. Dah yakin? Kat situ terus.
balik lagi. Tunggu saya nak ambil beg dengan kereta Kak Aisyah. Lepas tu boleh balik. Kat sana ada bos. Busy. Kita je tak ada duit kat sini. Tak apalah. Reza tahu. Dia kena ni sekali. Dia kena ni sekali. Dia 1 gram sama dia. Kena ni. Reza 0.4 je. Mana tu Tak lantai ada bancik tu. 0.4. satu point lebih mana juga. Reza tahu. Jangan buat apa-apa lagi. Sana Hana.